Bukan setakat gatal kulit kalau makan udang dan juga sotong, tapi lepas je telai, dada terus je rasa ketat dan juga semput. Alergik pada makanan boleh menyebabkan pelepasan hair tummy secara berlebihan dalam badan sehingga saluran pernafasan jadi sempit dan mencetuskan serangan asma tau. Keadaan ni akan menyebabkan pesakit perlu mengelakkan pelbagai makanan kerana kesilapan kecil pemakanan juga boleh menyebabkan mengancam nyawa kita. Korang kena atasi punca keradangan dari dalam supaya sistem imun anda tidak bertindak keterlaluan. Bila terkena je, tercetuslah alergik. Akar nafaslah jawapan yang anda cari tu. Siapa kat sini pantang makan seafood sebab takut semput? Cuba komen di bawah. Kalau nak bantu sistem pernafasan anda, cuba sekarang ikhtiar dengan akar nafas.